Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmiatul Najwa binti Abdullah dan saya merupakan pelajar dari Unit BM2 PPSMP 2530. Tahukah anda, murid-murid perlu menguasai dua literasi bahasa, iaitu literasi membaca dan literasi menulis. Baiklah, kita pergi yang pertama, iaitu literasi membaca. Literasi membaca merujuk kepada keupayaan seseorang individu itu untuk membaca, memahami, mentafsir dan juga menilai maklumat yang diperoleh daripada pelbagai bahan bacaan seperti buku, artikel, teks digital dan juga bahan yang bercetak. Literasi membaca bukan sekadar kita boleh menyebut perkataan, tetapi melibatkan kefahaman makna tersurat dan juga tersirat dalam sesuatu teks. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri literasi membaca. Yang pertama, cirinya ialah memahami isi utama dan juga maklumat terperinci, di mana pembaca yang memiliki literasi membaca mampu mengenal pasti idea utama sesuatu teks, iaitu maklumat sokongan yang menjelaskan idea tersebut. Mereka juga dapat membezakan fakta penting dengan maklumat sampingan, sekaligus memahami tujuan penulis. Contohnya, pembaca dapat menyatakan tajuk utama dalam sesuatu petikan dan mereka menyenaraikan isi penting tanpa perlu membaca berulang kali. Yang kedua, membuat inference dan juga kesimpulan, iaitu ciri ini merujuk kepada keupayaan membaca untuk membuat tafsiran berdasarkan maklumat yang tidak dinyatakan secara langsung dalam teks. Pembaca menggunakan petunjuk dalam bacaan serta pengetahuan sedia ada untuk merumuskan maksud tersirat dan juga membuat kesimpulan secara logik. Contohnya, pembaca dapat meneka perasaan watak walaupun tidak dinyatakan secara jelas oleh penulis. Dalam literasi membaca juga mempunyai 3 peringkat, iaitu peringkat pertama, prabacaan, yang kedua, mekanis dan yang ketiga, mentalis. Yang pertama iaitu prabacaan, di mana inilah peringkat awal sebelum murid boleh membaca dengan lancar. Iaitu di sini murid akan mengenal huruf, simbol dan juga bunyi. Dan juga mereka akan memahami arah bacaan dan menunjukkan minat terhadap bahan bacaan mereka. Fokus peringkat prabacaan ini iaitu pendedahan dan juga kesediaan membaca. Baiklah, yang kedua, peringkat mekanis, iaitu peringkat yang kedua di mana murid mula membaca secara teknikal. Di sini murid akan membunyikan huruf dan juga suku kata, dan mereka juga membaca perkataan dan ayat yang mudah dan juga ringkas. Kelancaran bacaan mereka juga masih terbatas ketika ini kerana penekaan kepada sebutan dan juga intonasi. Akhir sekali iaitu peringkat mentalis. Di sinilah peringkat yang terakhir di mana peringkat pemahaman dan juga pemikiran, iaitu murid memahami maksud tersurat dan tersirat dalam teks. Mereka juga akan membuat inference dan juga ramalan setelah apa yang mereka cari dalam teks tersebut. Murid juga akan menilai isi bacaan secara kritis dan menghubungkan teks dengan pengalaman mereka yang sedia ada. Fokus di sini iaitu kefahaman dan juga pemikiran aras tinggi. Seterusnya kita pergi kepada literasi yang kedua, iaitu literasi menulis. Literasi menulis iaitu keupayaan seseorang untuk menyampaikan idea, maklumat dan juga perasaan secara bertulis dengan jelas, tersusun dan juga berkesan. Literasi menulis juga melibatkan penguasaan bahasa, tata bahasa, ejaan serta gaya penulisan yang sesuai dengan tujuan dan juga khalayak. Seterusnya saya akan terangkan ciri literasi menulis, iaitu yang pertama, idea tersusun secara logik dan juga sistematik. Penulis yang mempunyai literasi menulis mampu menyusun idea secara teratur, bermula dengan pengenalan hingga ke akhir. Setiap perenggan mempunyai kaitan yang jelas supaya pembaca mudah memahami aliran pemikiran penulis. Contohnya, karangan dimulakan dengan definisi, diikuti dengan huraian dan juga contoh yang relevan. Ciri yang kedua iaitu penggunaan bahasa yang gramatis dan juga tepat, di mana ciri ini merujuk kepada keupayaan penulis menggunakan tata bahasa, ejaan dan juga tanda baca yang betul.
Penggunaan perkataan yang sesuai dan juga tepat membantu untuk mengelakkan penulis daripada salah faham serta menjadikan penulisan mereka lebih kelihatan profesional dan juga berkesan. Bukan sahaja literasi membaca mempunyai 3 peringkat, tetapi literasi menulis juga mempunyai 3 peringkat. Yang pertama, peringkat pra-menulis, yang kedua, mekanis dan yang ketiga, pelahiran. Yang pertama iaitu peringkat pra-menulis. Peringkat ini adalah peringkat yang pertama iaitu persediaan sebelum menulis secara formal. Di sini, murid akan melakar, menconten dan juga meniru bentuk huruf dan mereka akan menguatkan kemahiran motor halus. Memahami fungsi penulisan dan juga menjana idea secara lisan atau visual. Peringkat pra-menulis, biasanya murid-murid akan menggunakan tanah liat untuk memberi latihan kepada tangan mereka. Seterusnya, peringkat mekanis iaitu yang kedua di mana penguasaan teknik penulisan. Murid akan menulis huruf dan juga perkataan dengan betul. Mereka juga akan menguasai ejaan dan juga tanda baca dan menulis ayat yang mudah. Murid akan menekankan penulisan kepada kekemasan dan juga secara teratur. Fokus di sini, kemahiran fizikal dan juga teknikal menulis. Peringkat yang terakhir iaitu peringkat pelahiran, iaitu murid mampu menulis dengan bermakna. Di sini murid akan mengembangkan idea dan juga isi mereka sendiri dan akan menuliskan karangan atau teks secara berstruktur. Mereka juga akan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dan menyampaikan pemikiran dan juga emosi mereka tersendiri. Fokus di sini iaitu pengolahan idea dan juga ekspresi diri. Kesimpulannya, literasi membaca dan literasi menulis saling berkait dan juga saling melengkapi. Penguasaan kedua-duanya penting untuk melahirkan individu yang berilmu, kritis serta mampu berkomunikasi dengan berkesan dan juga baik. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.